Okey, RM10 cuma-cuma atau RM50 kata-kata. I'm Groot. Okey, silakan. I am Groot. Hai semua, saya Di. Hari ni saya nak unbox dan saya nak review Blockist Avengers daripada Marvel Studio di Infinity Saga. Okey, original daripada Disney guys. Ada certificate daripada Disney. Okey, postable model kit. Dia macam action figure. Nice. Okey guys, jom kita buka sekarang. Let's go. Okey, ini adalah main pack dia. Dalam ni akan ada Avengers yang kita nak pasang sebentar saja lagi. Ada satu saja main pack dia. Ini adalah instruction ataupun step cara nak pasang Blockist Marvel kita ini. Okey, cuma pergi pada bahagian karakter yang kita nak pasang. Dalam ni semua karakter dia berikan guys. Nice. Okey, ini adalah base dia. Base Blockist lebih kurang je sama saja. Okey, so ini adalah join dia untuk kita combinekan dengan base yang lain. Okey, so dekat sini dia ada extra lubang. So maybe dekat set Blockist ni ada extra equipment ataupun aksesoris tambahan. Okey, untuk video kali ini kita akan review dan kita akan pasang Groot. I am Groot. Okey guys, so ini adalah kalkulasi dia. Macam tiket tiket dekat arcade tu. Nice, sangat-sangat kreatif. Okay guys, so tanpa membuang masa, jom kita pasang sekarang. Let's go. Okay, dah pun siap. Kita Groot. Okay, so untuk set Marvel ni dia agak susah sikit nak pasang ya. So anda kena hati-hati lah masa nak pasang dia, sebab memang akan ada banyak buat silap. Okay, tapi hasil dia memang cantik kan. Sangat-sangat details. Okay, tengok bahagian mata dia. Wow, dia macam real lah. Cantik sangat. Okay, so yang ni item bersendi. So kepala dia boleh gerak ke kanan, ke kiri, atas, bawah, semua boleh buat. Okay, so tangan dia pun boleh. Okay, nice guys. Okay, so tangan panjang dia satu ni cantik. Okay, so pinggan dia boleh gerak, kaki dia, pinggul dia, lutut. Okay, semua boleh gerak. Sangat detail, sangat cantik. Nice. Okay guys, so inilah hasilnya selepas kita pasang kita punya Blockist Marvel Avengers, iaitu Groot. Memang sangat-sangat cantik dan sangat-sangat details untuk Blockist Avengers ni. Okay, sangat-sangat puas hati guys dengan kualiti dia. Okay, tapi cara pasang dia memang agak kompleks sikit, susah sikit daripada Blockist yang lain. Wow, sangat gempak guys apabila kita buat posing. Okay, so untuk Blockist Groot ni, dia punya detail dia sangat cantik. Dan apabila kita buat macam-macam posing, dia sangat-sangat gempak guys. Okay, so saya sangat berpuas hati dengan kualiti yang diberikan oleh Blockist Avengers ini guys. Okay guys, itu saja video unboxing dan review kita pada kali ini. Kali ini kita belanja daripada set Marvel Blockist. Cantik sangat guys Groot ni. Okay, kita jumpa pada video yang akan datang. Bye bye, thanks for watching.